Rasa macam ketam, tapi sama dia a bit pedas sikit. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Dugu-dugu-dung. So siapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni kepada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku nak makan salah satu makanan yang viral dekat TikTok, iaitu yat-yat ataupun mentarang. Ni lah yat-yat goreng dan disingga dengan sambal. So kita akan rasa macam mana, rasa dia sedap ke tak. Dekat mana aku beli benda ni? Aku beli dekat TikTok. Harga dia dalam lebih kurang RM18.5 untuk 150 gram ni. So tak apa, kita nak membuang masa lagi. Jom kita makan yat-yat ni ataupun mentarang. Ni dia yat-yat ataupun mentarang. Aku tak pernah makan benda ni. Dia orang kata benda ni kalau kita pergi ke pantai, kalau kita nampak atas pasir tu ada benda ni lah. Kalau kita berjauh kita boleh nampak ada macam berpesta dekat pantai. So tak apa, kita mau bahas lagi. Jom kita makan yat-yat ni. Bismillah. So ni dia yat-yat. Tengok macam ketam bentuk dia. So nanti aku akan carilah satu video yang pendek sikit nak tunjukkan macam mana bentuk yat-yat tu. So ni dia yat-yat. Tak apa, tak mau bahas lagi. Jom kita makan. Bismillah. Rasa macam ketam, tapi sama dia a bit pedas sikit. Kalau kau makan ni, ibarat kau macam makan ketam ataupun kau makan undang-lipan. Siapa pernah makan undang-lipan tahu rasa macam mana. Ni kalau kau makan dengan nasi memang sangat sedap. Sedap, nak makan. Dia dah kurang pedas. So aku dah makan yat-yat ni ataupun mentarang ni. Memang okey lah, sedap. Cuma sambal sangat pedas. Tapi kalau dia kurangkan sikit pedas, okey lah. Harga dia RM18.5 je dekat TikTok untuk 150 gram ni. Walaupun aku dah makan tadi, masih ada banyak lagi baki. Banyak berbaloi kalau korang beli benda ni. Harga dia RM18.5. Kalau korang nak beli, boleh tekan dekat beg kuning aku dekat TikTok. So korang sertakan je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh, bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan.